Assalamualaikum. Selamat kembali ke Elektronika bersama saya Syamsul Yunus. Kalau kita tengok sekarang, minat terhadap kereta elektrik tu dah semakin meninggi lah. Jadi macam mana pun popular kereta elektrik ni sekarang, dia punya daya tarikan dia adalah masih lagi terhad. Terhad sebab mungkin orang kata infrastruktur belum ready, tak banyak lagi tempat charging. Kalau saya duduk apartmen macam mana. Orang nak membeli kereta elektrik ni tapi dia nak satu penyelesaian yang di mana dia tak payah make a lifestyle change. Jadi tahun ini ialah saya rasa tahun untuk hybrid dan plug-in hybrid. Aku rasa Proton ambil langkah bijak lah menawarkan plug-in hybrid ni pada harga yang sama dengan kereta EV sepenuhnya, iaitu IMAZ 7 BEV, dan juga kereta ICE dia orang, iaitu X70 yang lebih kurang dalam kelas yang sama. Jadi sekarang persoalannya ialah macam mana kau nak fikir tentang IMAZ 7 plug-in hybrid ni. Sebenarnya pada saya lah kan, kalau kita nak fikirkan kereta plug-in hybrid ni, especially yang Proton IMAZ 7 ni, sebenarnya ianya ialah sebuah sistem pengurusan tenaga. This is like your energy manager. Sekarang ni kita tahu harga minyak dah mula nak naik. Terutamanya harga minyak yang tak bersubsidi tu dah naik pada kadar yang agak mengerikan juga iaitu 60 sen untuk setiap liter RON 95. Jadi kita nakkan satu cara untuk berganjak ke zaman elektrik, tapi kita tak nak kena melakukan perubahan gaya hidup. Jadi kita sebenarnya nak masih lagi menikmati kemudahan ataupun convenience of petrol station. So kita boleh bayangkan IMAZ 7 punya sistem ni sebagai a very good energy manager. You just enjoy the car and let the car fikirkan mana dia nak dapat sumber tenaga tu. Dia akan beritahu you lah kan apa yang terbaik. Kalau you pilih EMAZ 7 PHEV ni, you akan dapat kelebihan kereta elektrik tanpa perlu memikirkan tentang mengecas. Sebenarnya kalau you nak full effect lah kesan sepenuhnya untuk kereta PHEV ni, you kena charge setiap hari lah. Yang bestnya, kereta ni dia ada pelbagai mode yang boleh membantu kita untuk meningkatkan kecekapan tenaga. Dan you hanya perlu charge bila you nak charge. Kalau you kat rumah ada charger, you boleh charge hari-hari dan jimat 70 km pertama tu, 100 km pertama, you boleh bawa dengan full EV. So setiap hari mungkin you hanya gunakan enjin ni 15 minit, 10 minit saja. Dan itu akan membolehkan you enjoy tanpa perlu isi minyak mungkin sebulan sekali, mungkin sebulan setengah sekali. Dan kalau you hanya guna ulang-alik kerja, mungkin saya pernah dengar kawan-kawan yang tak payah isi minyak sampai 2 bulan sekali pun ada untuk yang menggunakan plug-in hybrid dan yang rajin charge hari-hari. Bestnya bila nak balik kampung, tak payah nak fikir kereta dah charge ke belum. Pergi je jumpa petrol station, isi minyak dan jalan terus. Dan kereta-kereta modern plug-in hybrid ni, dia ada sesuatu yang agak special. Dia punya performance tak turun, tak degrade walaupun bateri dah berkurangan. Kepintaran kereta ni sebenarnya adalah pada dia punya perisian ataupun software. Sebagai hybrid, you ada pilihan 3 mode utama. Kalau kita tengok dekat sini, dia ada pure. Yang pure ni, dia akan menggunakan elektrik sepenuhnya. Sebanyak yang boleh lah. Maksudnya dia akan gunakan elektrik sampai habis dia punya bateri. Tapi kereta ni sebenarnya bateri tak pernah habis tau. Untuk yang variant Prime, dia punya bateri akan turun maksimum sampai 25%. Jadi bila you tengok kat sini tulis 0 km, sebenarnya bermaksud 0 km untuk dia boleh drive pure EV. Dia kena maintain 25% punya battery state of charge tu untuk memastikan kereta ni dia punya performance tak menurun walaupun kita nampak macam bateri dah tak ada. Which is different daripada hybrid, plug-in hybrid yang daripada barat ataupun daripada Jepun, di mana bila bateri dah habis, memang akan berasa dia punya performance tu berkurangan. Bila kita tengok pure ni, dia akan gunakan bateri sebanyak mana yang boleh sampai bateri tu dah habis, iaitu sampai kalau kereta ni sampai 25%, and then dia akan trigger engine dan dia akan masuk ke hybrid punya mode. Itu automatik lah. Tapi you boleh pilih hybrid mode ni daripada start daripada kat rumah pun. So what happens bila you start dengan hybrid mode dekat rumah sekalipun, dan kereta tu akan tentukan lah bila masa dia nak convert pergi ke engine dan sebagainya. Dia untuk maximize you punya energy efficiency, sebab elektrik kan lebih efisien, you guna pure mode. Tapi pure mode ni dia sesuai untuk ulang-alik kerja lah, city commute dan sebagainya. Hybrid ni more like a general purpose punya mode, di mana kalau you nak pergi
jalan jauh ke mana ke, you biarkan je dekat hybrid punya mode, dia akan decide sendiri. Dan dalam hybrid punya mode ni, dia ada beberapa cara dia nak menggunakan tenaga lah. Of course, macam kita cakap tadi, bila bateri penuh, sampai ke 50% lah, sampai 50%, dia boleh achieve semua. Sampai ke kelajuan tinggi pun menggunakan pure bateri semata-mata. Bila bateri tu dah turun, macam separuh dah kurang, then dia akan mula invoke the engine dah. Bila dia dah go down up to sampai 25%, then dia akan menggunakan engine tu hampir ke sepanjang masa untuk generate kuasa dan hantar kepada motor. Kita kena ingat kereta ni, IMAZ 7 PHEV ni is EV first. Dia macam mana pun dia akan nak cuba gunakan motor tu dulu untuk membekalkan kuasa. Itulah sebabnya kenapa kereta ni rasa macam EV. Dan yang last kali ni, this is an interesting feature, nama dia power mode lah. Power mode ni bila you nak maximum performance, katalah contoh you nak pergi ke Kuala Kelawang, jalan Kuala Kelawang ke, naik Genting ke, Cameron Highlands ke, you nak enjoy the drive, then you put on power mode, di mana kereta akan always gunakan engine dan motor untuk memastikan you dapat maximum performance all the time. Kita dah memandu kereta ni pergi ke Langkawi dan kita dah try ketiga-tiga mode ni, memang adalah perbezaan dia. Kalau kita macam bawa macam biasa-biasa tu, senang biar aja hybrid mode. Tapi kalau you memang betul nak fokus kepada power, yes, pilih the power mode. Kalau you nak jimat, gunakan the pure mode. Saya nak tunjuk sikit apa yang membolehkan benda ni berfungsi begini. Kita tengok kat bawah bonet kejap. Apa yang membuatkan IMAZ 7 ni menonjol dalam pasaran hybrid kat Malaysia yang semakin sengit ni ialah teknologi EMI, Advanced Hybrid Technology. Benda ni bukan sekadar satu komponen aja, tapi lebih kepada sebuah ekosistem yang sangat bersepadu yang bermula dengan sistem transmisi canggih. Dalam ni lah, dekat sini dia ada 11-in-1 hybrid transmission system. Jadi hybrid transmission system ni dia menarik sebab dia walaupun dia ada boleh menyalurkan kuasa daripada enjin pergi ke tayar ataupun menggunakan elektrik semata-mata ataupun kombinasi, dia punya pemanduan dia macam kereta elektrik sebab dia tidak ada berasa tukaran gear. This is a very different setup daripada banyak company-company lain punya, di mana dia akan go through gearbox yang macam biasa, masih lagi ada berenjuk-genjuk tukar gear. Yang ni tak ada, memang full rasa macam kereta elektrik. Dan dalam 11-in-1 punya sistem ni lah kat mana dia satu menentukan yang manakah cara paling cekap tenaga, sama ada nak gunakan enjin ke, motor ke ataupun kombinasi. Ini bergantung kepada pelbagai-bagai faktor lah. Terutamanya kepada kedudukan ataupun state of charge of battery, kita punya driving style. Kalau kita memandu secara agresif, kita akan cuba juga cari macam mana cara untuk mendapatkan maximum energy efficiency walaupun kita memandu dengan agresif. Dan selalunya lah dia akan gunakan motor tu untuk accelerate. Yang ini yang banyak menggunakan tenaga untuk enjin kereta biasa. So this is why enjin dia sebenarnya tidak perlu berfungsi like the entire rev range. Dia akan duduk pada low, medium ataupun high punya range setting, RPM setting untuk membantu kita mendapatkan the optimum combination ataupun balance between performance dengan fuel economy. This is where that intelligent energy manager itulah saya cakap tu, sebenarnya this is not just a hybrid power system, it's actually an intelligent energy manager. Sekarang ni dengan keadaan harga minyak mula nak naik, saya rasa lebih ramai orang akan mula memikirkan cara untuk mengurangkan kos minyak lah. Dan ini adalah satu option yang sangat menarik, di mana kalau you rajin untuk mengecas setiap hari, you akan dapat maybe 75-80% daripada benefit kereta elektrik, especially kalau you punya commute tiap-tiap hari is less than 100 km. You boleh pilih yang premium plus yang bateri besar hampir 30 kWh tu untuk bila you nak pergi ataupun bila you punya commuting tu adalah jauh sikit lah. Let's say you duduk Seremban ke, you duduk Tanjung Malim ke, and you punya commute tu lebih jauh, dan this is still a very good way for you nak kurangkan kos tenaga, especially kalau you kat rumah pun ada charger dan dekat office pun you boleh charge kereta ni. Dengan bateri yang penuh, kita boleh memandu 170 km dengan pure elektrik. Tapi kalau kita sampai di pejabat dan ada pengecas, balik pun kita boleh mula dengan bateri yang penuh. Mesti jimat sangat-sangat. This is a really smart solution untuk masa sekarang, di mana keyakinan ramai orang sebab masih lagi belum ada pembangunan infra yang cukup. Kereta ni menggunakan
LFP punya bateri. LFP punya bateri ni sekarang kalau kita cakap pasal kereta elektrik ni memang semua sebut LFP je. So far, this is now the best bateri teknologi yang menawarkan imbangan yang terbaik antara prestasi dan juga ketahanan. Bateri ni dia punya warranty memang 8 tahun so tak ada perlu nak dirisaukan tentang apa-apa sangat. Dan kita tengok sekarang keupayaan untuk mengecas yang ni pun agak laju juga. Yang ni boleh mengecas sekitar 7 kilowatt untuk digunakan AC, dan untuk DC 60 kalau tak silap saya. So you tak payah tunggu lama sangat. Kalau kita travel long distance pun kita masih lagi boleh berhenti dekat EV charger macam biasa untuk continue driving as much as possible dengan bateri. And bayangkan kalau kita travel memang setiap 2 jam kita berhenti pun. Kalau you berhenti, you nampak ada charger, why not charge? Although benda ni ada enjin. Okay, sekarang saya nak bawa you driving, tapi kita nak tunjuk kereta ni pada saat dia paling lemah. Maksud saya apa? Maksud saya kalau kita tengok dia punya range bateri ni dah zero dah tau. Zero macam saya cakap tadi sebenarnya bukan zero dekat bateri. Bateri masih lagi ada 17%. Dia akan duduk, tak pernah turun, jarang dia turun berendah pada 15% atau masuk ke sampai single digit. Apa maksudnya ialah kereta ni walaupun bateri tu dah rendah, bila bateri dah rendah nampak tak? Saya start je, enjin dah hidup. Maksudnya enjin sekarang sedang bantu immediately untuk bagi kuasa. Dalam keadaan kita bawa low speed ni, enjin tu dia dengan generator boleh membekalkan sekitar 70 kilowatt kuasa. Jadi you akan nampak enjin ni kalau kita bawa macam ni relax-relax, dia akan mula mengecas bateri sikit. Dan walaupun katalah sekarang ni tengah bateri rendah pun saya tekan, pecutan dia tetap sama macam bateri tu penuh. So this is, dia mungkin ada lambat sikit lah, sikit mungkin lambat cara dia nak dapatkan power tu, sebab kalau bateri tu penuh dia ambil power daripada bateri terus dulu. Jadi dalam keadaan rendah ni dia ambil power daripada motor dan dia nak sambungkan dengan bateri. So ada sikit small gap ya, tapi memang untuk kebanyakan masa kita tak terasa lah. So this is something yang you akan appreciate sangat-sangat, especially bila kita memandu dekat jalan belakang mana ada banyak trafik dan you nak kena memotong. Di situ tiba-tiba trafik tu kan, kalau sebelum ni kita rasa trafik tu sebagai sesuatu yang geramnya, ada trafik ni buat kita slow, susah nak potong ni. Sebab respons dia sekarang macam kereta elektrik. So you nampak gap aja, you seronok nak tekan, you seronok nak accelerate, you seronok nak memotong, sebab dia punya respons instant macam kereta elektrik yang sebenar. Dan bila kita duduk atas highway, saya nak tunjuk sikit, sekarang kita masuk highway, at 110 km, enjin dia begitu senyap. Still at 110 km, bunyi yang paling bising sebenarnya ialah bunyi tayar dan bunyi enjin, dengan bunyi jalan. Bunyi enjin tu masih lagi tak begitu dengar. Ni sekarang ni enjin tengah hidup ni tau sebenarnya, sebab bateri tengah rendah. Sebab nampak bateri dah naik 1% dah. Sebab you tak really dengar bunyi enjin. Sebab bunyi tayar tu pun ada kan, bunyi jalan pun ada. Bunyi enjin tu ada, kalau you dengar betul-betul you dengar bunyi enjin. Tapi nak kena dengar betul-betul lah. Otherwise ini memang satu kereta yang senyap pada dalam bandar, walaupun bila bateri dah habis, walaupun bila enjin tu hidup. And even at highway speed, it's still quiet and it's still able to give you maximum performance. Bila kita dah laju sikit, baru dengar sikit bunyi tu enjin naik kepada dia punya second level operating RPM dia, iaitu untuk medium throttle. Sebab kita nak medium speed and fairly good lah acceleration. Kalau kata kita dekat medium speed ni, salah satu benda yang saya kira penting untuk kita ukur prestasi kereta sebenarnya ialah bukan 0 to 100, tapi orang panggil in gear acceleration. Maksudnya kita dah memandu, biasalah dalam pekan mungkin 50-60 km sejam, kita jalan lama, dan kita nak motong. Bila kita nak motong tu, bila kita gunakan kereta ais, dia akan memerlukan masa untuk nak downshift. Kadang-kadang 1 gear, kadang-kadang 2 gear. Kalau yang high performance punya car mungkin dia turun sampai 3 gear, dan baru dia dah boleh nak memecut. Yang ni tak ada, tak perlu, sebab macam saya cakap tadi, the 11-in-1 punya gearbox tu, transmission tu tidak ada gear shift. So bila kita dalam keadaan memandu dengan even low battery, kita akan still dapat maksimum pecutan instantly, sebab kereta ni menggunakan
motor elektrik hampir setiap masa. Walaupun masa enjin hidup pun, motor elektrik akan tetap membantu kalau kita punya throttle position tu ialah untuk performance. So sekarang ni kita nak merge ke highway. Nak merging ke highway ni kadang-kadang kalau kereta tak ada power, memang rasa agak gayat. So yang ini kita tak payah susah hati, kita boleh tekan aja. And it's already matching the highway speed. So this is among the many great advantage of kereta plug-in hybrid, especially Proton IMAX 7 ni. So engine masih senyap, performance masih dapat, penjimatan masih dapat, convenience masih dapat. Apa dia punya drawback dia? Dipikirkan sendiri. Imagine, tengok ni. Nampak, baru dengar bunyi dia accelerate. Bila kita dah tekan throttle habis, baru dia trigger engine tu masuk ke operating range yang lebih tinggi lah, mungkin 4,500 RPM, baru start nak dengar. Tu pun jauh bunyi dia. Look how quickly dia accelerate. Macam mana? Masa untuk pilih plug-in hybrid? Sebab mungkin you duduk dekat kondo, you duduk apartment, charging tak ada. Mungkin you tak sanggup lagi nak memikirkan kat mana aku nak charge kereta ni. Kalau jumpalah, kalau tak jumpa aku boleh isi minyak. Well, inilah dia penyelesaian dia. Kalau you pernah tanya kenapa tak bubuh genset je dalam kereta, ini jugalah penyelesaian dia. Aku rasa the new plug-in hybrid ni is really an important bridging punya teknologi. Tapi caveat dia satulah. Caveat dia yang penting sekali, kau kena charge kereta ni hari-hari untuk dapat the maximum benefit of enjoying an EV punya energy efficiency. Sekarang ni agak important dengan perang yang sedang berlaku di Timur Tengah yang menyebabkan bekalan bahan api, bekalan minyak mungkin tersekat untuk tempoh sederhana. Komen sikit banyak-banyak tentang IMAX 7 PHEV ni. Aku ni tengah merancang beberapa video dengan kereta ni. Some of it is going to be quite different daripada yang lain. Kita nak cuba dapatkan maybe 2,000 km ataupun 3,000 km. Boleh ke? Dengan satu tangki je. Macam mana cara dia? Kau kena tengok lah. Kalau boleh, tolong tekan butang like, kongsikan video dengan member, dan kalau kau nak tengok video 3,000 km, 2,000 km dengan IMAX 7 PHEV ni, tekanlah butang subscribe. Barulah dapat notification bila kita mau naik video tu. Pemerintah Malaysia, penuh berhemah. Kita jumpa lagi insya-Allah.